Assalamualaikum, selamat petang. Sabtu 7 Februari 2026 pukul 4.40 petang. Inilah barang-barang yang saya perlukan untuk membuat pruning pokok matua saya. Ni yang pokok yang saya cakap tu. Dia anggaran ketinggian dalam 25 kaki kot rasanya lah. So barang-barang yang diperlukan adalah penyapu, parang, sarung tangan, tangga, sarung muka. Itu saja. Ini hasilnya. Yang ni kita telah bersihkan. Orang kata mesin rumput rapat tanah. Rapat tanah bagi nampak tanah, supaya pencahayaan tu masuk ke dalam kawasan kenepi pokok. So pokok kita akan pruning sikit kat dahan dia. So panas matahari tu akan menjadikan pokok ni stres, dan insyaAllah kita akan tabur baja bunga lah untuk keluar bunga. Baja yang saya gunakan lah Gasoni 824-24. Inilah dia. So kita buat ring lah, teknik ring ni orang panggil. So ada 3 pokok saya buat. Saya push 6 pokok untuk awal tahun ni. Saya tak nak bawa banyak-banyak. Ni pokok yang saya buat lah. Ni teknik, orang panggil teknik ring. Teknik ring ni selalu orang buat untuk pokok durian, tapi saya buat SOP ni saya belajar daripada saya punya sifu saya. Dia ngajar saya ni, dan saya amalkan, alhamdulillah menjadi. Dan pokok matua ni pun dah sama juga tadi. Ketinggian dia kurang sikit tadi. Tadi ni dalam 19 ke 20 kaki kot. So belakang tu sama juga. Saya lain kita akan sambung minggu depan. Kita ada seminggu lebih lagi sebelum bulan puasa. InsyaAllah kita akan bersihkan sebersih-bersihnya kawasan-kawasan kenepi ni. Kemudian kita akan tak baju organik lah, sebab sekarang musim panas. Kalau kita tengok seberang sana semua dah dibersihkan kawasan dia. Tengok tu pokok-pokok matua juga sana. Kita akan racun lah sebelum bercuti sebulan, supaya nanti maintenance tu dapat dikawal dengan seragam lah. So inilah hasilnya apabila kita dah bersihkan kenepi-kenepi ni. So insyaAllah tak ada apa-apa lagi. Ni 2 pokok, 3 pokok sebenarnya, yang untuk awal tahun ni kita akan push dia supaya dia berbunga dan juga menghasilkan buah. InsyaAllah dengan izin Allah, moga-moga berhasil lah. So tak ada apa lagi, kita jumpa lagi di minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.